masalah tarawih 20 rakaat. Baik, semayang tarawih yang sahih sekali, hadis yang paling kuat ialah menyebut tentang Allah beri keampunan kepada kita. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala, siapa semayang sunat Ramadan iman kepada Allah, yakin dengan janji-janji pahala yang besar di sisi Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Sebab itulah dalam masalah rakaat tarawih, jumhur ulama dengan 20 rakaat. Sebahagian ahli hadis 8 rakaat. Tapi jumhur ahli hadis duduk dengan 20 rakaat. Kebanyakan ahli hadis adalah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Paling ramai 70% ahli hadis ialah bermazhab Syafi'i. Cuma khilaf, kita ra'i khilaf dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, diriwayat mazhab sunat tentang rakaat ialah jumhur ulama 20 rakaat. Mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i 20 rakaat. Sebahagian ahli hadis ialah 8 rakaat. Dan penangan sebahagian fuqaha mengikut Imam Malik yang fatwa untuk penduduk Madinah 36 rakaat. Gitu saja. Jadi kita tak sadar kepala, kita ambil lah yang mana yang terbaik. Kalau kita nak yang terbaik dengan banyak rakaat. Mekah 20 rakaat, Madinah 20 rakaat, sampai bila-bila tu yang terbaik. Tapi pada tak buat langsung 8 rakaat pun dapatlah. Soalan seterusnya,